datang ke Family City. Selamat datang ke Kampung Mahmud Station. Okey, dekat stesen ni adik-adik nampak kita ada haiwan apa kat sini? Burung kakak tua. Okey, ramai orang cakap burung kakak tua ni boleh bercakap. Okey, betul ke burung kakak tua ni boleh bercakap? Okey, siapa rasa betul? Cuba angkat tangan. Baik. Okey, turun tangan. Okey, orang-orang tua selalu cakap, melentur bulu biarlah daripada rebungnya. So, sekarang juga abang lenturkan awak. Sebab apa? Sebab fakta yang awak faham selama ni adalah salah. Okey, burung kakak tua sebenarnya tak boleh bercakap. Burung kakak tua hanya boleh meniru suara saja. Okey, abang tanya lagi sekali. Burung kakak tua boleh bercakap tak? Tak boleh. Okey, dia menggunakan kemahiran meniru suara dia di alam liar untuk protek diri dia daripada haiwan predator. Okey. Alright, Tom, ambil. Okey, sebagai contoh. Okey, Tom, can you say hello? Hello. Okey, diam. Dengar dia cakap. Say hello. Dengar tak? Dengar tak? Okey, yang belah sini pula. Hello. 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 Okey, yang belah sini. Okay, Tom, can you say hello? Hello. Okey, yang belah sini. Tom, can you say kakak? Kakak. So, Tom ni dikenali sebagai white cockatoo ataupun kita panggil dia umbrella cockatoo. Okey, berasal daripada negara Australia dan boleh juga didapati di Indonesia dan juga di Papua New Guinea. Okey, next. Adik-adik, abang nak minta tolong satu benda boleh tak? Okey, cuba sebut color burung ni. Burung ni ada color apa? Okey, so biru, kuning, hijau, putih dan juga hitam. Okey, burung yang adik-adik tengok sekarang ni, burung ni dipanggil blue eagle makau ataupun kita panggil dia makau biru dan kuning. Okey, burung ni berasal daripada Rio, Brazil. Okey, memandangkan adik-adik semua datang ke Family City, abang nak minta tolong kawan abang ni untuk angkat bendera Family City. Okey, go Ben. Okey, bagi kita tepukan sikit untuk Ben. Okey, tadi dia angkat bendera tadi pakai apa? Pakai mulut. Pakai apa? Parut. Parut. Parut tu lain. T tu tukar jadi H. Paruh. Okey, bercakap tentang paruh, makau punya paruh ni sangat-sangat kuat tau. Dia mampu untuk pecahkan buah kelapa hanya menggunakan paruhnya sahaja. So, kalau adik-adik datang mana-mana zoo lepas ni,